Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Falisha Edina binti Muhammad Hir, nombor matrik 283871. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk peranan komunikasi antara budaya dalam Polis Diraja Malaysia. Tajuk ni saya pilih sebab saya rasa ia sangat relevan dengan situasi masyarakat kita yang sekarang, iaitu berbilang bangsa, agama dan budaya. Dalam organisasi seperti PDRM, komunikasi bukan sekadar bercakap, tetapi ia melibatkan pemahaman, empati dan kepekaan terhadap perbezaan budaya dalam kalangan anggota dan juga masyarakat luar. Komunikasi antara budaya ni penting sebab tugas polis bukan sahaja melibatkan penguatkuasaan undang-undang, tapi juga membina kepercayaan dengan orang ramai. Jadi dalam pembentangan ni saya akan jelaskan bagaimana komunikasi antara budaya memainkan peranan besar dalam memastikan PDRM dapat berfungsi dengan lebih berkesan, adil dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak kita faham dahulu maksud komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya ialah proses berintegrasi antara individu yang datang daripada latar belakang budaya yang berbeza. Dari segi bahasa, nilai, kepercayaan dan norma sosial. Dalam konteks PDRM, hal ini sangat penting sebab pasukan polis terdiri daripada anggota pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Selain itu, mereka juga berinteraksi dengan masyarakat luar juga, iaitu berbilang bangsa. Jadi, kalau komunikasi tak dijaga, salah faham boleh berlaku dan ini akan menjejaskan imej serta kepercayaan terhadap polis. Komunikasi antara budaya membantu anggota lebih terbuka, memahami aktiviti budaya orang lain dan seterusnya mewujudkan suasana kerja serta perkhidmatan yang lebih harmoni dan efektif. Oleh itu, dalam pembentangan ini saya akan terangkan 5 peranan utama komunikasi antara budaya dalam PDRM, iaitu meningkatkan kepekaan dan empati, memperkukuhkan integriti dan profesionalisme, meluaskan jaringan hubungan, menyokong inovasi serta menyelesaikan masalah dan akhir sekali, mengurangkan risiko salah faham dan ketegangan. Peranan yang pertama iaitu meningkatkan kepekaan dan empati. Iaitu peranan pertama, komunikasi antara budaya adalah meningkatkan kepekaan dan empati dalam kalangan anggota polis. Secara dalaman, anggota polis akan belajar untuk lebih memahami rakan setugas yang datang daripada latar belakang budaya beza. Contohnya, seorang anggota Melayu mungkin akan lebih peka terhadap cara berkomunikasi dengan anggota Cina atau India, sama ada dari segi nada suara, cara memberi arahan atau cara bergurau. Apabila perkakaan ini wujud, suasana kerja akan jadi lebih harmoni. Tak ada rasa perasaan tersinggung, salah faham atau rasa terpinggir. Ini secara tak langsung membantu mewujudkan semangat kerja berpasukan yang lebih kuat. Dari segi luaran pula, kepekaan dan empati penting bila berhadapan dengan masyarakat. Contohnya, bila polis mengendalikan kes melibatkan adat atau agama, mereka perlu tahu batas dan sensitif kaum tersebut. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih dihormati dan selesa untuk bekerjasama dengan pihak polis. Akhirnya, ia membantu membina kepercayaan antara polis dan komuniti pelbagai kaum. Peranan yang kedua iaitu memperkuat integriti dan profesionalisme. Dalam konteks dalaman, apabila wujud komunikasi antara budaya yang baik, diskriminasi dan prejudis antara anggota polis dapat dikurangkan. Setiap anggota akan dinilai berdasarkan keupayaan dan prestasi, bukan latar belakang budaya. Ini membantu membina suasana kerja yang lebih adil dan berasaskan nilai integriti. Anggota juga akan lebih berhati dalam tutur kata dan tindakan supaya tidak menyinggung pihak mana-mana pihak. Budaya, hormat dan tanggungjawab akan lebih menonjol. Okey, manakala dari segi luaran, masyarakat akan lebih melihat PDRM ini sebagai pasukan yang profesional, telus dan berdarjat tinggi. Contohnya, apabila polis tu melaksanakan tugas dengan adil tanpa pilih kasih, imej pasukan ni akan meningkat. Manakala keyakinan masyarakat juga terhadap PDRM ni akan rasa semakin kukuh, sekaligus memudahkan kerjasama dua hala dalam menjaga keselamatan negara.
Peranan yang ketiga iaitu meluaskan jaringan hubungan, di mana peranan ini adalah melalui komunikasi antarabudaya, iaitu anggota polis dapat memperkukuhkan hubungan bukan sahaja sesama anggota tetapi juga dengan komuniti luar, NGO dan agensi kerajaan lain. Contohnya, apabila polis memahami cara komunikasi dan adat masyarakat tempatan, mereka lebih mudah untuk mendekati penduduk untuk menjalankan program komuniti seperti ceramah keselamatan, kempen pencegahan atau rondaan bersama. Okey, selain itu, hubungan baik ini juga membolehkan PDRM mendapatkan maklumat lebih cepat kerana masyarakat lebih percaya dan terbuka untuk berkongsi. Jadi, komunikasi antarabudaya sebenarnya berfungsi sebagai jabatan yang menghubungkan pihak polis dengan komuniti, iaitu menjadikan mereka rakan kongsi dalam usaha mengekalkan keamanan. Peranan yang keempat iaitu menyokong inovasi dan penyelesaian masalah. Okey, ini sini kita boleh lihat apabila anggota daripada latar belakang budaya bekerjasama, mereka membawa cara fikir dan pengalaman yang berbeza. Komunikasi antara budaya yang terbuka dan positif akan menggalakkan perkongsian idea yang kreatif. Sebagai contoh, anggota dari Sabah mungkin ada pendekatan berbeza dalam menangani komunikasi luar bandar berbanding anggota dari Kuala Lumpur. Dan apabila mereka berkongsi pandangan, penyelesaian yang lebih menyeluruh dapat dihasilkan. Selain itu, suasana kerja yang saling menghormati akan memudahkan perbincangan dan kerjasama dalam mencari jalan penyelesaian kepada isu-isu seperti jenayah, tekanan kerja dan cabaran lapangan. Jadi, komunikasi antara budaya bukan hanya sekadar bergaul baik, tapi juga tentang mencipta inovasi dan meningkatkan kualiti dalam pasukan. Peranan yang kelima iaitu peranan terakhir iaitu mengurangkan risiko salah faham dan ketegangan, iaitu konteks yang dalaman, gaya komunikasi yang berbeza antara budaya boleh menyebabkan salah faham kecil. Contohnya cara bercakap terlalu tegas mungkin dianggap biadab oleh sesetengah pihak. Namun dengan kefahaman budaya yang baik, anggota dapat menyesuaikan diri dan mengelakkan konflik yang tidak perlu. Dia mewujudkan suasana kerja yang lebih harmoni, tenang dan produktif. Untuk luaran pula, komunikasi antara budaya amat penting bila berdepan situasi tegang seperti demonstrasi, rusuhan atau kes sensitif antara kaum. Anggota polis yang peka bukan budaya akan lebih bijak bila dapat menenangkan keadaan tanpa menimbulkan provokasi. Ini bukan sahaja mengelak salah tafsir, tetapi juga mengurangkan risiko konflik besar yang boleh mengugatkan keselamatan awam. Okey, untuk kesimpulannya, komunikasi antarabudaya ini memainkan peranan yang sangat penting dalam polis diraja Malaysia, sama ada dalam aspek dalaman atau luaran. Melalui komunikasi yang berkesan, anggota dapat memahami perbezaan, menghormati keunikan dan bekerjasama dengan lebih harmoni. Ia juga membantu membentuk imej PDRM yang profesional, berintegriti dan dekat dengan rakyat. Secara keseluruhannya, komunikasi antarabudaya ini bukan sekadar kemahiran, tapi satu keperluan dalam dunia kepolisian moden yang berdepan masyarakat pelbagai kaum. Dengan kepekaan dan empati, PDRM bukan sahaja dapat menegakkan undang-undang, tapi juga dapat menjadi simbol perpaduan dan keadilan di Malaysia. Sekian, terima kasih.